Saya merayu dikenakan hukuman ringan, saya perlu jaga 3 anak yang masih kecil. Rayu seorang duda ketika dihadapkan ke Mahkamah Magistrate ditangkap hari ini atas pertuduhan mencuri dan menyimpan pakaian dalam seorang wanita. Tertuduh Muhammad Haris Abdullah, 36 tahun, mengaku bersalah sebelum Magistrate Lee Kim Kiat menjatuhkan hukuman penjara 25 bulan ke atasnya. Mengikut pertuduhan pertama, pekerja pengangkut tong gas memasak didakwa mencuri beberapa helai pakaian wanita berusia 32 tahun di sebuah rumah di Taman Alam Indah ditangkap pada 4:47 pagi 9 Februari lalu. Kesalahan ini dilakukan mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyimpan harta curi berupa pakaian dalam mangsa sama di Kampung Paya Pupuk, Solok Jaya ditangkap pada jam 4:10 petang 10 Februari lalu. Oleh itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 411 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Mahkamah memutuskan hukuman bagi pertuduhan pertama adalah 10 bulan penjara, manakala pertuduhan kedua 15 bulan dengan semua hukuman ini berjalan serentak.